semata yang bicara kita ialah dari segi istilah. Apakah yang dimaksudkan dengan mahmusah, iaitu nafas kita mengalir. Jadi bila kita baca bismillah, beri hak pada huruf sin, yang mana huruf sin itu dipanjangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama juga dengan huruf ha, iaitu mempunyai sifat yang sama. Satu dari sifat mahmusah dalam sifat huruf Arab, iaitu nafas mengalir. Yang kedua dari segi sifat ar-rakhawah, iaitu boleh dipanjangkan suara tersebut yang membawa maksud suara kita mengalir. Itu satu. Itu yang pertama tentang basmalah. Yang kedua, tadi saya anggap ini nervous ya, Puan Eva. Saya anggap nervous. Saya pasti Puan dapat menyebutnya dengan baik. Tapi ini adalah panduan untuk umum. Perkataan Quraisy, ya, Quraisy